Yang aku risau adalah sebab ni AirAsia. Dia tak sama macam Malaysia Airlines ke apa ke kan. So Sibau kemudian end up jadi Cebu. So macam tu lah. Macam bukan daging ayam ni. Ni apa bang? Tanya. Ni babi rib. Rib babi. Tak halal lah. Oh, okay, mana bang? Tunjuk sikit bang. Korang akan nampak ayam. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana, sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana, sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello guys, Assalamualaikum. Hari ni aku akan ada outstation sikit dekat Cebu, Sarawak. So along the way ni aku park kereta dulu dekat Putrajaya Central, and then aku akan naik KLIA Express lah untuk ke KLIA. Untuk pergi aku akan menggunakan AirAsia sebab Malaysia Airlines ada waktu flight yang waktu pagi pukul 8 lebih, which is aku tak nak, dia tak convenient untuk aku. Dan AirAsia ada flight pukul 11.50. So jom korang follow aku untuk short trip aku ke Cebu. Dan korang tengoklah apa yang aku boleh explore. Memang aku takkan tunjuk lah video-video yang related dengan work trip sebab tu agak PNC. Tapi selain daripada work trip tu, aku akan cuba tunjuk dekat korang lah macam mana experience aku ke Cebu, Sarawak. Ini keadaan dia dekat Putrajaya Central pagi ni. Agak lengang sebab ini maybe bukan waktu weekend ke dan sebagainya. Ni hanya untuk orang yang mostly travelers dan pekerja-pekerja rakyat tempatan yang mungkin daripada Putrajaya nak ke KL tapi menggunakan kapal terbang, menggunakan KLIA Express dan sebagainya lah. Okay, done, settle. Aku dah settle untuk beli tiket. Now nak tunggu KLIA Express. Actually aku rasa aku ada lebih kurang plus minus 30 minit waktu gap untuk time. Tapi aku tunggu colleague aku, office mate aku untuk sampai. Cuma aku tak tahu dia dekat mana sekarang. Tapi tak apa, apa-apa pun kita jumpa kat KLIA pun boleh tak? Kita masuk dulu. Nak duduk mana ni? So macam ni lah keadaan dia. Pagi ni mostly orang rushing untuk ke airport, mungkin nak kejar flight ke apa ke. Actually bukan orang lain lah, aku pun sama juga, aku nak kejar flight. So aku rasa aku ada buffer time dalam lebih kurang 30 minit ni. Aku harap dia pemudahkan lah. Dan aku tak sure sama ada aku nak check in bag atau tak, atau bawa terus bag aku masuk ke dalam flight. Kita tengok dulu macam mana ni. So aku dah sampai dekat KLIA 2 and now nak guna tiket untuk KLIA Express tadi. So aku dengan Hakim, kita orang sebenarnya actually dah lambat tapi sempat. Kami akan bergegas sampai ke kaunter sebelum flight terbang. Harap urusan kita orang dipermudahkan lah guys. Flight aku sepatutnya 11.50 pagi ke Cebu. Tapi sekarang jam dah menunjukkan pukul 10 pagi. Apa yang aku risau adalah sebab ni AirAsia. Dia tak sama macam Malaysia Airlines ke apa ke kan. So aku memang kena, sepatutnya tak boleh ambil risiko macam ni lah. Tapi disebabkan pagi tadi pun aku dah try keluar awal, and then ada sangkut jam dekat Jalan Tun Razak tu lagi. So memang benda yang aku tak boleh elak. Macam mana game? Sekarang ni kita ada berapa? Tu lah. Tak tahu apa tempat kaunter boleh check in ke tak. So kita tunggu. Betul? Harap kau mudahkan urusan kita. Amin. Sepatutnya aku macam plan nak sampai awal. Kalau sampai awal ni dapatlah aku lepak-lepak dekat luar ni ke, makan dulu ke apa ke. Tapi sekarang dah memang tak sempat. Memang kena rushing untuk terus masuk ke dalam gate lah. Actually kat luar ni ada Family Mart. So ada sedap juga makan. And then kalau boleh nak buat konten kejap dekat luar ni ke apa ke. Tapi tak sempat. So let's go.
So macam inilah keadaan dia kat KLIA 2. Aku tak sure, kita orang tak baca counter gate lagi. Aku tak tahu gate berapa. So T yang game. Kita tengok dulu macam mana. Aku rasa kita orang nak cuba untuk self check in, self baggage check in. Kita tengok keadaan dia, kejadian dia macam mana. Actually kita orang dah try and error ni. Nak kena scan boarding pass pula. Jadi dia dah lambat ni. Semua semua benda lah tak prepare. Tak boleh lah. Jom. Kena bag dia kena ni kan. Oh shit. Tak perlu kalau kita cross sana je. Aku masuk dulu. Wife member aku dia nak makan dulu dengan wife dia sebelum masuk. Tak apa. So sekarang nak masuk ke kaunter. So aku nak tunjuk boarding pass aku lah. So dah settle untuk pemeriksaan beg. Now boleh lah untuk aku masuk ke dalam. So, 14. Aku baru tengok flight aku 12.30, 11.30 gate baru open. Lepas tu aku sekarang pukul 10.45. Aku rasa aku ada masa lagi, maybe dalam setengah jam untuk aku have a good bite sekejap lah. Ya, aku tengok dulu apa yang ada. Memang dekat KLIA 2 ni, dekat dalam dia tu best lah juga makan, untuk makan. Sebab aku nampak ada Subway tadi. Aku rasa Subway pun boleh. Kita tengok dulu apa yang ada. Dekat lebih kurang sejam lebih kat aku tunggu. And now masa untuk masuk. Setiap kali dalam flight ni aku ada benda yang aku risau, which is aku rasa aku patut mengucap dulu. So sekarang jam 12.15. Expected untuk depart adalah pada 12.30. So ya, sekarang ni semua tengah masuk. Penonton yang dihormati, selamat hari dan selamat datang ke penerbangan AirAsia. This, clip on the waistband and pull it tight. At the exit before leaving the aircraft, pull the red tag to inflate life vest. Do not inflate your life vest until you are at the So sekarang dah nak depart. Biasanya apa yang aku akan buat waktu dalam flight ni adalah masa ni aku akan tidur je lah. Sebab dalam keadaan phone tak ada line, lepas tu dan sebagainya, masa ni lah aku akan guna untuk tidur lah. Sebenarnya tidur dalam flight ni dia ada satu benda yang best, benda yang tak best. Benda yang tak best adalah kau keadaan sempit, kau kena tidur dalam keadaan duduk. Tapi bila tidur dalam flight ni adalah satu benda yang escapism juga lah. Tengoklah apa akan jadi dalam flight dan apa aku akan buat untuk hilangkan rasa boring. Tapi by the way, flight ni pun tak lama. Dalam 2 jam setengah, 2 jam suku macam tu aku akan sampai ke Cebu. So tak adalah rasa boring sangat. Cuaca sekarang pun Alhamdulillah nampak cerah, tak nampak ada tanda hujan. Tapi tak tahu nanti kalau dekat Cebu ke waktu dalam flight ke macam mana. So far semuanya nampak looking good. Dan ya, doakan perjalanan dimudahkan urusan pergi dan selamat ke pangkuan keluarga. Ya, cuaca terang, nampak best, view seluas ini. Ada kacang. So basically benda-benda praktis macam ni lah. So auto buka dulu. Cara buka aku, ke sini aku akan koyak sebelah ni. Lepas tu aku akan buka flip dia. Dia punya macam aluminium foil. So aku akan just flip in sebelah. So senang nak buka dan senang nak tutup balik. Aku makan dulu.
Kita orang dah selamat tiba dekat Cebu. Perjalanan mengambil masa lebih kurang 2 jam 40 minit macam tu. Alhamdulillah cuaca elok. The flight was okay. Kita orang nak pergi toilet dulu. Lepas tu mesti nak kena ni kan, mesti nak kena daftar immigration tu kan. Kalau datang dekat Sarawak atau tu, kita kena check dulu pasport. Betul. Pasport dan ada biji. Betul. Yang tu jangan bagi hilang. Kalau hilang, masak. So, Cebu Airport dia kecil je. Dan tak ramai pun dan tak banyak pun penerbangan dalam masa sehari. So, boleh expect lah. Mungkin ramai yang dah tahu dan mungkin ramai juga yang tak tahu. Untuk korang yang datang ke Sarawak, orang Semenanjung, diorang akan bagi kau ini, kertas ni. Untuk selamat datang pas lawatan sosial ke Sarawak. Ia adalah sehelai kertas sahaja sehelai kertas. Korang jangan hilangkan. Ia akan jadi satu masalah kalau hilang, okey? So, aku dah sampai dekat Cebu. Along the way tadi, Alhamdulillah jalan tak jam, tak banyak kenderaan dekat Cebu. So, aku menginap 2 malam di Cebu, di Hotel Kingwood Cebu. So, as for now, aku satisfied dengan hotel dia. Ada bathtub lagi Ada bathtub, kemudian ada cermin dia, toilet dia, selesa. So, ya, almari macam biasa. Ada peti ais juga. So, aku tidur katil single. Dia bagi TV. Cuaca macam nak hujan. Tapi view aku mahal Sungai Rejang. Inilah Sungai Rejang. Sungai yang famous. Okay. So, inilah keadaan bilik aku. Alhamdulillah, comfortable. Aircon pun rasa dah. Alhamdulillah, menjadi tempat untuk aku melepaskan lelah bagi tempoh 2 malam ni lah. Petang ni aku tadi dah check in hotel. So daripada tak ada nak buat apa, kebetulan ada masa sikit, kita orang nak pergi ke pasar malam Cebu lah, which is kita orang nak pergi tengok tempat lokal yang ada dekat Cebu ni. Actually sebagai satu fun fact, Cebu ni aku boleh bagi tahu adalah perkataan Cebu ni berasal daripada daripada sebiji buah yang bernama buah sibau. Buah yang berasal daripada buah hutan yang dipanggil sibau, iaitu sebenarnya buah kecil yang pernah banyak tumbuh dekat kawasan sini, dekat Cebu ni. Kawasan iaitu kawasan sekitar Sungai Rajang yang dahulu dipenuhi pokok-pokok sibau. So, sibau kemudian end up jadi Cebu. So, macam itulah. Waktu petang macam ni, banyak dah kedai dah tutup. Tapi, Kim, Oh lah. kita dah sampai lah. Apa kita orang sedar, ada 10 minit berjalan kaki kot. 15 minit. Sesakit pun tak. So Kaki pun tak. kita orang dah sampai dekat tapak pasar malam Cebu. Actually aku dengan Hakim kita orang memang suka kalau pergi ke lokal-lokal tempat, especially dekat daerah-daerah yang kecil lah, Sabah, Sarawak. Kita memang suka pergi kat pasar malam dia, local food dia. Bukan apa, sebab nak tengok suasana dia. Sekarang suasana tempat kita dengan tempat orang lain tu tak sama. Ya. Yeah. So buat pertama kalinya kami berdua ni first time lah sampai dekat Cebu. So mungkin antara pengalaman pertama kan. Ni kita kat pasar malam Cebu. Dan actually kita sebenarnya banyak juga kita dah pergi Sabah, Sarawak ni. Tapi kita terlepas Cebu kan. So ya dijadikan rezeki lah untuk kita sampai ke Cebu. Diorang pun baru nak buka pasar malam dia. Tapi kita orang tengok apa yang best. Mesti banyak juga yang membeli. Ada macam kuih. Kemudian nampak dia famous macam ramai orang. Antara local food yang ada kat sini. Tapi definitely aku tahu yang tu memang tak halal lah kot. Memang tak halal bang. Yang mana halal bang? Oh dari sana. Pergi sana. Oh, okey. Dari
kawasan ni. Ini satu baris bukan. So saya tengok tu macam bukan daging ayam ni. Ni apa bang? Tanya. Ini babi rib. Oh, rib babi. No halal lah. Oh, okey, mana bang? Tunjuk sikit bang. Mana bang? Rib dia punya bagian tu. Dia bagian ni kan. Ya. Oh, Yang ni paling lembut ke bang biasanya? Oh, dia ada lembut lah. okey. Alright bang. Itu bang. Sebelah sini ya. Okey. Alright. Terima kasih bang. Ini saja lain no halal. Oh, okey. Alright. Terima kasih bang. Okey. Yang ni memang line yang tak halal. So, kawasan non halal. So, yang ni yang non halal. Okey. Kita nampak ada yang pakai tudung tu. So, boleh kategori halal lah kot Sate, dia ada sate, udang, ada air. So, tengoklah member aku. Dia memang suka bab-bab kesenian ni. Peniaga kat sini masih ada banyak yang tengah buka kedai. Diorang tengah set up kedai. And then, ya, kat sini dibahagikan sama ada yang halal dengan non halal, pakaian dan sebagainya. Yang halal satu tempat, yang non halal satu tempat. So, diorang respect each other. Ya, sementara ni kita orang beli dulu air kelapa sebab nak lepak kat tepi Sungai Rejang tu. Tengok laut. Sebenarnya di sini kita expect benda tempat ni jauh. Tapi sebenarnya dekat juga kan. Dekat sangat. Ya. Ni suasana petang dekat Sibu. Alhamdulillah memang cuaca memang cantik lah. Tapi kalau korang nak tahu, inilah yang namanya Sungai Rajang. So after daripada pasar malam Sibu, kita orang decide nak pergi ke Pak Sen. So kita orang tak tahu nak pergi mana lagi. And then nak makan dekat pasar malam tu bukannya tak okey, tapi mostly banyak jual sate, banyak jual kudapan macam tu. Kita orang macam nak cari heavy food untuk kita orang makan terus, and then kenyang, malam nak rehat macam tu. And then apa yang aku rasa besok pengalaman, aku rasa kita nak pergi ke mall. Kat situ mungkin ada franchise punya food, tak tahulah apa ada, McD ke, cafe, apa McCafe ke, KFC ke apa ke. Then kita orang makan daripada situ. So kat situ dari segi keterjaminan dia tu okey lah sikit kan. Tapi bukanlah kata kita orang apa yang kat pasar malam tu jual tak okey. Cuma lagi satu, mostly jual sate, which is kita orang tak nak makan sate. Atau aku tak tahu ada ke orang pergi Sibu makan sate. So that's why tu je aku punya opinion. So aku rasa kita orang dah sampai dekat Pak Sen. Ya, actually kita orang dah sampai dah pun dekat Pak Sen, dekat Wisma Sanyan. Lagi satu tempat ni ada aircon. Escalator dia tak function guys. So kena menapak guna kaki. Oh my god. Actually mall ni, Pak Sen Sibu ni aku rasa macam Bukit Jambul Pulau Pinang. Aku tak tahu kenapa, tapi vibe tu aku boleh rasa macam Bukit Jambul, tapi much better sikit. Sebab brand-brand besar masuk. Actually dia punya escalator tu rosak lagi. Macam mana nak explore kalau escalator tu rosak kan? Memang tak larat wah. Kami sebenarnya bukan malas. Kami nak santai. Kita nak save energy. So banyak tempat lagi di itulah. Lagi satu escalator ni yang kita naik ni hanya muat untuk Orang satu. seorang satu je. Memang tak boleh untuk berdua. Dia agak kecil sikit lah. Kalau couple boleh. Yes. Kita orang jumpa kedai ni masih lagi jual PlayStation 2 kan. Kita tanya berapa harga. Hello, hi. Hi miss. Sebab I nampak ada kotak PS2 tu. Ya. Just tanya jual ke? Jual. Ush, serius jual lah? Masih ada jual. Oh iya ke? Berapa harga? 490. 490. Setahun guarantee lah. Ada free 10 game disc rental kasih lah. Oh. Rental nak. Okay. So kita orang jumpa, kita orang tanya. Murah gila, udik gila. Ni kalau kat KL ni, untuk orang yang kolektor ni, memang dia tekan lah harga. So enak kita orang makan McD je lah. Lebih selamat, lebih sedap dan diyakini halal. Kita
kita tak jumpa kedai makan halal. Bukan tak jumpa, ya, ada mungkin ada, tapi kita orang yang tak jumpa. Lepas tu ingat plan nak makan kat pasar, tapi nanti mungkinlah nak singgah satu dua beli makanan-makanan pasar. Tapi first kita nak isi perut dulu dengan McD. Gigi Sibu daripada KL makan McD. So aku nak rasa McD kat Sarawak ni sama ke tak dengan McD kat KL. Korea punya pedas. So aku ni jadi tak pedas. Makan dulu guys, burger dekat Sibu. Sekarang kita orang sebenarnya kita orang sesat nak balik ke hotel. Bukan sesat sebab sesat tu apa, tapi sebab kita orang tak nak gunakan Google Map. So kita nak explore sendiri tanpa kan perlu guna map. Cuma kita orang tahu lah secara asasnya hotel kat tepi Sungai Rejang. So kita orang pun tak ada pergi ke bandar yang tengah. Cuma unexpected lah. Cuma malam dekat Sibu ni apa yang aku boleh kata tenang, tak banyak kenderaan. Mungkin korang boleh explain kat aku kenapa ada Swan dekat Sibu. Apa maksud Swan dekat angsa dekat Sibu? Swan yang aku maksudkan. Kalau korang tengok apa maksud, korang share lah kat aku apa maksud Swan ni dekat kepada masyarakat Sibu, kepada rakyat Sibu. Malam yang tenang yang aku rasa sangat mendamaikan lah. Kita orang datang balik dekat pasar malam Sibu sebab tadi baru buka kan. So kita datang balik Pasar. ada jual buah, air, ada apam balik, ada jagung. Peniaga dah tutup. So aku tak tahu sebenarnya dia buka sampai pukul berapa. Tapi ya, keadaan lengang waktu tu lah. Keadaan lengang dekat pasar Sibu. Tapi untuk orang luar macam aku, untuk datang ambil experience tu okey lah. Macam inilah suasana malam di Pekan Sibu. So kalau inilah keadaan dia. Tengok yang memang tak ada kereta pun ada satu je yang tengah lalu sekarang. Inilah keadaan dia di Bandar Sibu, berseorangan jalan kaki. Tapi ada juga brother-brother yang kat tepi ni, kat tepi Sungai Rejang ni, diorang ambil peluang untuk memancing. Memang sangat tenang, tapi aku persoalkan diri aku, boleh ke aku duduk dekat tempat yang tenang macam ni untuk 2 malam? Of course yes. Untuk seumur hidup aku belum pernah lagi. So orang Sibu, apa yang korang buat waktu malam? Atau korang pergi ke mana pada waktu malam? Mungkin kalau ada rezeki lagi lepas ni aku ke Sibu, aku boleh pergi ke tempat yang korang suggest tu. Sebab sebenarnya memang datu bandar mati dekat Sibu. Sekarang ni even ada pukul 8 lagi. Sekarang baru 8:01 minit guys. Dah jadi satu bandar yang setenang ini. Aku tak kata mati, tapi aku boleh kata tenang. Apa yang korang buat waktu malam? Kat mana korang lepak? Mamak mana yang korang lepak? Kalau ada, korang suruh je lah, okay? After daripada pukul 5, 6, 7, 8, kita orang keluar sampai juga dekat hotel. And apa yang kita orang explore hari ni pun simple lah. Sebenarnya tak, dari dalam lebih radius tak kurang daripada 2 km kan, kan? Tak sampai 2 km pun sebab kita orang guna jalan kaki. Lagipun nak kata ini adalah satu percutian pun tak. Ini adalah satu work trip lah untuk kita orang, untuk aku dengan Hakim. So, apa yang kita orang boleh simpulkan, Sibu adalah sebuah bandar yang bersih, yang menarik untuk dikunjungi. Tapi untuk pejalan kaki atau mungkin pada waktu hari bekerja, the vibe tu tak sampai sangat. Sorry guys. Overall, untuk aku, kalau kata nak datang lagi ke Sibu, aku akan cakap yes, aku nak datang lagi sebab aku nak explore lagi. And aku percaya ada lagi tempat yang lebih much better, yang lebih menarik daripada tempat yang aku pergi. Okay guys, aku dah sampai bilik. So, akhirnya dah sampai kat bilik. Alhamdulillah. So, apa je? Aku tak tahu berapa kilometer aku jalan. Tapi aku boleh simpul Sibu tempat yang menarik. Yes, for sure aku akan datang lagi. Lepas tu, hint je lah untuk esok aku akan pergi ke Mukah, somewhere area Mukah. Itu sajalah
untuk vlog aku pada kali ini. And aku nak wash up, aku nak rehat dan prepare untuk esok. Morning guys, Assalamualaikum. Actually ini hari ketiga aku dekat Cebu dan kejap lagi pukul 11 dah nak flight balik. So aku ada masa, sekarang pukul 7.30 pagi. So aku ada masa lebih kurang 1 jam setengah sebelum aku gerak balik ke airport Cebu. And then kat Cebu ni hari tu kita orang pergi pasar tamu waktu petang dah nak tutup. So kita orang datang balik waktu pagi untuk kita orang check lah apa yang best kat pasar tamu ni. Ni sayur yang special lah kalau datang Sarawak. Memang ni sayur yang hanya ada dekat Kuching, dekat Sarawak je. Ni durian kanawit. Okey. Dia kecil-kecil je. Kemudian jual cili, sayur. Magic tisu pun ada jual. Mostly semua kat sini peniaga lokal. Ada anak ayam. Kemudian kat sini aku jumpa ada ayam hidup. Guys, aku jumpa ayam hidup. Hai aunty, morning. Ayam ni masih hidup, diikat. Ini jual berapa aunty? Jual berapa harga? 150. Okay, macam tu lah. Ada ayam hidup bungkus macam tu guys. Ini ayam dia guys. So, mostly semua tengah tidur. Nah, nampak. Kampung. Oh, ni ayam kampung. Ayam kampung. Ayam Cina. Oh. Ayam Cina 24. Kampung 32. Oh, baik-baik ayamnya. Ni antara ayam yang jual. Rare experience lah dekat Cebu. Thank you aunty. So memang ada banyak ayam yang dijual dekat tepi jalan macam ni. Memang rare. So semua dibalut dengan macam ni lah, diikat. Oh ni ayam-ayam tua. Semua kepala dia terkeluarkan Korang akan nampak ayam. Ni antara ayam rare experience lah. Kalau datang ke Cebu, korang akan nampak ayam ni hidup dijual macam ni. Tadi kena patuk dengan ayam. Seram. Dia geram Benda-benda macam ni pun ada jual lah. Ini suasana pagi waktu di pasar tamu Cebu. Keadaan agak sesak lah. Tapi boleh tengok juga uncle-uncle tua yang santai. So sekarang aku dekat sisi minyak dekat kawasan Cebu. Actually Sabah Sarawak ni kalau tak silap aku dia tak ada kesan kan dengan kenaikan harga minyak ni. And then untuk RON 95, 97 pun diorang tak perlu guna budi kalau tak silap aku. Kan? So aku nak tengok lah harga dia berapa ringgit untuk diesel Kali ni guna diesel. So berapa harga diesel minyak, harga minyak dekat diesel kat Sarawak ni. So aku punya pilot tengah isi minyak. 1 liter berapa bang? RM2.15. RM2.15 guys. Isi minyak dekat Sarawak. Sarawak tak kena kan macam Semenanjung kan? Tak. Ha. Sarawak dia masih pertahankan. Dia punya harga minyak tu kan? Ya, harganya. Sabah dengan Sarawak kan? Sabah Sarawak. Ha. Kalau Semenanjung dah tak dapat dah harga RM2.15 ni. Itu guys, RM2.15 harga minyak dekat sini. Korang dekat pasar Tani. Selamat datang ke Pasar Ria Sibuja. Dekat Pasar Ria Sibuja. Sekarang aku dekat Pasar Tamu di daerah Sibujaya. Pasar Tamu ni lebih kecil, tapi dari segi yang driver aku cakap, dari segi autentik Sarawak, lokal Sarawak tu lebih lokal lah sebab dia memang pasar tamu yang lokal datang untuk beli barang. Macam durian ni dikira satu tumpuk RM30. Lebih kurang 3 biji lah. So pasar tamu ni lebih kecil tapi still lokal juga yang jual. So ni terumpai laut tu. Petai salju guys.
yang masih hidup orang jual RM10 lah satu bekas. Ini proses tumbuk daun ubi ya bang? Ya. Kenapa tumbuk? Kenapa tak pakai blender ke? Tidak, Mak. Tidak enak. Oh. Oh. Kak. Tu yang saya tengok kenapa? Tumbuk dia bagus. Oh. Yang ni lah. So ni hasil dia. Saya nampak tadi dekat pasar tamu Sibu. Tapi saya cakap, ni tumbuk apa? Tumbuk sambal belacan ke? So masak macam biasalah daun ubi kan? Ya, goreng. Oh. Kayu belian ni yang susah-susah patah kan? Tahan keras kan? Saya tahu kalau kayu belian ni kayu mahal lah. Kayu belian memang mahal. Oh. Kalau kayu biasa dia ada murahnya. Sebab kayu belian pun tak ada dekat Semenanjung. Ni kayu yang gedung ni untuk menumbuk lah. Ini pun belian jugalah kak? Yang ni sama. Oh. Sekarang dah hampir pukul 11 suku. Kita orang naik kapal terbang. So ya, tengah queue untuk masuk ke kapal terbang. Actually daripada tingkap ni aku boleh nampak pilot tu. Dan aku doakan semoga pilot ni bawa kenderaan dengan berhati-hati lah. Tu abang pilot. Semoga memandu dengan penuh berhati-hati lah bang Untuk short trip kat Sibu kali ni, apa yang aku tinggalkan adalah satu kenangan yang okey, terima kasih bang. Hai Monis. Alhamdulillah, doakan perjalanan pulang saya ke Kuala Lumpur selamat, dipermudahkan segala urusan, amin. Cuaca sekarang pun dalam keadaan yang baik, so insyaAllah no issue lah kot. So apa yang aku boleh simpulkan adalah untuk perjalanan 3 hari 2 malam aku dekat Sibu adalah sangat singkat. Personally aku tak banyak explore tempat-tempat menarik yang ada dekat Sibu. Mostly bila dah melibatkan dengan lawatan kerja, aku banyak pergi ke kawasan kilang, melihat ada pemantauan berkaitan dengan isu-isu naziran dan sebagainya lah. Jadinya so aku banyak pergi mostly hari kedua daripada pukul 7.30 pagi sampai pukul 7 petang aku baru sampai hotel. So memang dah banyak exhausted sangat tak banyak tempat aku keluar. Dan hari pertama kita sampai explore sekitar Pekaran Bandar Sibu. Dan dalam perjalanan pulang mostly aku banyak pergi ke kawasan-kawasan pasar tamu lah. So bila melibatkan kawasan pasar tamu ni, aku pertama kali yang seronoknya adalah pertama-tamanya aku dapat berinteraksi dengan lokal, gaya hidup yang sebenar yang mereka lalui dan apa yang mereka jual untuk apa dan sebagainya. Personally memang menarik untuk aku. Itu sahaja. And for now flight aku dah nak boarding, dah nak depart lagi pun. Ya, doakan aku selamat pulang, selamat sampai. Aku jumpa korang lagi dalam konten yang seterusnya. Assalamualaikum.